Apa Amerika ni dia berani serang Iran tapi dia tak berani sentuh Korea Utara. Okey, nak tahu? Jangan lupa follow dan save dulu. Okey, dia nak tahu tak? Guano Amerika ni dia berani serang Iran tapi bila sebut Korea Utara maka dia senyap dan duduk tengok selipar. Okey, sebab apa? Sebab Korea Utara ni dia bukan calang-calang negara. Hak Amerika ni dia suka sangat runding. Tapi pihak Korea Utara ni dia nak runding apa? Dia tu kata, mu nak aku tinggal nuklear, mu mimpi lah. Iran ni pula kesih. Dia baik sangat. Amerika kata, mu tinggal nuklear, aku buka sekatan ekonomi demo. Okey? Dia pun percaya, dia buat runding, tanda tangan, siap pakai baju batik lagi nak pergi majlis. Tapi lepas tu Amerika kata, tak usah kita tarik diri. Aduh. Dia pula teruskan pula dengan dia punya program. Tapi Korea Utara dia lain. Dia kata, mu nak sekat lagu mana pun, aku teruskan juga. Aku tak say sebab itu nyawa aku tak boleh buat lagu tu. Lagi satu, Korea Utara ni dia macam abel dalam satu kawasan. Tengok siapa negara Jepun dan Korea Selatan tu semua tunduk kat dia. Maksudnya ibaratnya kita nak main bola pun tunggu dia tidur tu. Okey, kalau dia bersin pun dua negara tu demam sekali. Dia mau fikirlah, kalau dia mau jadi Amerika, dia mau berani ke nak kacau Korea Utara tu? Kalau jadi perang sungguh-sungguh, Amerika ni dia main ugut je. Tapi Korea Utara, silap hai bulan dia tekan button kalau tanyalah. Paling kelakarnya, Korea Utara ni, dia rumah dia duk bersebelah jiran dengan negara China. Nak gocoh depan rumah negara China kah? Okey, gila kah? Jadi bila China keluar pintu tu, Amerika tu lah kelih ke belakang tu. Kesimpulannya, Iran ni dia memang percayalah dengan janji manis Amerika tu. Korea Utara ni pula dia hanya percaya dekat nyawa dia, itu nuklear. Amerika ni dia nak main wayang, tapi Korea Utara ni dia jenis nak tengok cerita tu. Dia direct masuk ending. Okey, itulah sebab Amerika goyang.